Tiga kesilapan penyimpan emas yang baru nak bermula. Pertama, sudah menabung tapi mengharapkan grade emas bertambah sendiri. Untuk pengetahuan tuan-puan, simpanan emas tiada pendapatan dan tiada dividen. Jadi, jangan harap emas bertambah sendiri, kita kena konsisten tambah gram sendiri. Kedua, kerap monitor harga naik turun emas. Harga emas memang naik turun dalam jangka pendek. Tetapi kalau tengok sejarah 20 tahun lepas, harga emas naik purata 10% setahun. Fokus pada pertambahan gram, bukan emosi dengan naik turun harga. Dan yang ketiga, menyimpan emas tanpa ilmu. Ini adalah kerugian terbesar bagi penyimpan emas. Kekayaan boleh hilang tanpa ilmu, tetapi dengan ilmu yang betul, kita boleh kukuhkan kewangan dan bina kekayaan dengan satu grade emas yang